Saya bertahan sepanjang malam di sebuah pulau larangan tentera dengan taman yang menakutkan. Terbiar, dilarang masuk dan dikabarkan berhantu. Yang ini berhantu. Kami perlu menangkap makanan sendiri. Tetapi, apabila malam menjelma, kami akan berdepan dengan masalah yang baru sama sekali. Sial betul. Seluruh badan saya tiba-tiba jadi sejuk. Kawan-kawan, kita telah mengembara ke hujung dunia sekarang untuk sampai ke Lautan Biru Tua. Dan hari ini, kita akan meneroka beberapa pulau paling gila di planet bumi. Orang tempatan di pulau utama pun tak berani nak pergi ke pulau-pulau ni kawan-kawan sebab ada cerita tentang kematian, hantu dan macam-macam lagi. Pulau ini sebenarnya dikawal oleh tentera sekarang. Jadi memang tak ada peluang untuk kita pergi ke sana tanpa membawa buah tangan. Begitulah cara untuk dapatkan kebenaran masuk ke pulau di sini. Kita kena tengok kalau kita boleh tangkap apa-apa makanan untuk diberikan kepada mereka supaya kita dibenarkan masuk dan meneroka pulau tu. Kita juga ada banyak rokok dan sedikit duit. Korang, saya tak tahu apa yang kita akan alami hari ini. Tapi saya sebenarnya agak gemetar. Mungkin keadaan akan jadi sangat gila. Kita akan tinggal sampai malam untuk tengok macam mana suasananya. Harap-harap kita boleh dapat tangkapan yang bagus. Jom bro, masa untuk mula memancing. Kita akan cuba yakinkan tentera supaya benarkan kita teroka pulau-pulau tu. Sekarang ni kita memang betul-betul di tengah-tengah tempat terpencil. Jadi saya tak tahu macam mana hari ni akan berjalan, tapi kita dah sedia. Kita ada pelawat, tengok ni. Dalam perjalanan ke pulau. Woohoo! Oh, hai. Tengok dia. Oh, dia betul-betul sebelah kita. Hebat betul. Ada beberapa cerita tentang perkara pelik yang pernah berlaku di pulau ni beberapa abad yang lalu. Dan ramai orang di tanah besar percaya yang pulau ni berhantu. Jadi hari ni kita akan uji perkara tu. Misi pertama, kita kena tengok kalau kita boleh cari makanan dulu. Lepas kita dah buat tu, kita boleh masuk ke pulau tu dan dari situ kita akan belajar sedikit lagi tentang kenapa tempat ni dikatakan berhantu. Aku tak tahu apa yang kita akan jumpa di pulau ni. Aku tak tahu sama ada kita akan jumpa tulang, sisa-sisa manusia, semua benda macam tu. Kita sedang menghampiri sikit. Alamak, kau hampir jatuh dari bot tadi. Kita sedang menghampiri lebih dekat. Nampaknya ada terumbu karang di sini. Aku rasa kapten nak aku turun ke dalam air, tengok kalau kita boleh dapatkan ikan ke apa-apa. Pangkalan tentera tu ada kat atas pulau tu je. Kau boleh nampak dari jauh. Dari situ, harapnya kita boleh dapatkan haiwan untuk mereka yang akan benarkan kita masuk. Bawa senapang selam, kita terjun ke dalam air. Sekarang, masa untuk kita tengok kalau boleh dapatkan makanan. Kita kena cari sesuatu sebagai buah tangan. Jom. Baiklah, kita dah sampai pulau. Jom. Cantik Joby kecil. Sebenarnya tadi terjun tengah-tengah situ. Dan kami terpaksa masuk ke pulau sebab ada beberapa orang yang sedang perhatikan kami. Kau berjaya dapat seekor ikan kecil, ikan jogfish kecil yang sebenarnya kita akan bagi pada mereka. Harap-harap mereka benarkan kita untuk meneroka tempat ini dan tengok macam mana suasana di sini dalam beberapa jam akan datang bila matahari terbenam hingga ke malam. Tengoklah betapa cantiknya tempat ini. Cantik juga untuk pulau yang kononnya berhantu. Tempat ini memang cantik sekarang. Ini adalah pangkalan tentera di atas sana selepas kita lapor diri. Ya, dan kita boleh ambil gambar atau tidak. Jadi kita kena tanya dulu sama ada kita boleh rakam video atau tidak. Jadi mereka mungkin tak benarkan kita rakam video di sini kawan-kawan sebab jelas ada banyak aktiviti tentera di sini. Mereka sedang berlatih dan sebagainya. Tapi pulau ini memang tidak berpenghuni langsung. Hanya mereka sahaja yang tinggal di sini.
Dan ada satu kisah yang agak mengerikan tentang tempat ini yang akan kami ceritakan kepada anda semua nanti. Tapi sekarang, kami kena daftar diri dulu, tengok sama ada mereka akan benarkan kami rakam video dan sebagainya di sini. Mungkin mereka sedang berlatih. Okey, kita tunggu di sini. Mereka mahu kita merakam. Ya, saya rasa mereka tak mahu kita merakam. Hei abang, kami bawa ikan untuk kau. Untuk kau. Hei budak. Oh. Kalau mereka Australia abang. Kita boleh naik bot di sana. Siapa nama awak? Diki. Diki. Dan awak Marin di sini. Awak Marin? Awak berlatih? Berlatih di sini? Ya, untuk tentera Indonesia. Ya, baiklah. Berapa lama mereka dah berada di sini? Oh, 1 tahun. 1 tahun. Tiada wanita, saudara. 1 tahun, tiada wanita. Tiada wanita. Dulu, ada orang kata, ramai orang mati di sini. Atau sesuatu macam tu. Macam tasik dengan mayat di dalamnya atau sesuatu macam tu. Kau pernah dengar cerita ni? Ya. Ada orang kata pulau ni macam berhantu atau sesuatu macam tu. Apa tu? Ya. Yang ni berhantu. Ya. Jadi mungkin ada mayat di luar sana. Macam tengkorak, tulang dan sebagainya? Ya, okey. Baiklah, bagus untuk tahu. Kita akan cari tahu sama ada tempat ini berhantu atau tidak. Awak tahu tentang tasik darah di sini? Awak tahu Lake One Lake? Oh, tasik darah. Ya, awak tahu tasik darah? Saya tahu. Awak tahu? Ya, ramai orang mati di sana. Atau sesuatu macam itu? Ya, ada legenda 1000 euro emas. Penduduk kampung mati di tasik ini. Ya, jadi mereka kata kawasan ini tak bagus untuk berkemah sebab auranya berat. Macam banyak hantu, mungkin benda-benda macam itu. Ya, kau akan rasa sendiri. Ya, macam roh jahat, tenaga buruk. Ya, tenaga buruk. Mungkin bila dah gelap, tempat ini jadi menakutkan. Ya. Baiklah, kita akan tahu nanti. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Nikmati ikan kamu ya. Terima kasih banyak. Okey, nampaknya suatu ketika dulu di sini berlaku satu peperangan besar dan mereka tak ada tempat untuk letak semua mayat. Jadi, apa yang mereka buat ialah mereka membuang mayat-mayat itu di tengah-tengah pulau ini dan ia telah menjadi seperti satu kawasan perkuburan yang sangat besar. Dan korang pun nampak. Mereka percaya ada tenaga pelik dan roh-roh serta benda-benda macam tu jelas sekali daripada orang-orang yang telah terbunuh dan menghantui pulau ini. Dan saya rasa kami ni memang jenis macam ni. Kami nak tahu sama ada benda-benda ni betul-betul wujud atau tidak. Buat masa sekarang, saya rasa kita pergi naik bot, pergi memancing, tengok kalau kita boleh dapatkan apa-apa makanan. Kami memang tak bawa makanan langsung untuk misi ni. Lepas tu, kita akan masuk waktu malam untuk tengok apa sebenarnya tempat ni. Saya tengah layan suasana yang best ni. Harap-harap nanti tak jadi berat sangat kat sini. Saya pun tak pasti apa perasaan saya sekarang. Diorang tu buat saya rasa takut sikit, cakap pasal benda-benda pelik dan spiritual tu. Tapi jom naik bot, jom kita cari ikan. Naik benda ni. Kita kena cari makanan dulu, lepas tu baru kita nak tahu tempat ni berhantu ke tak. Saya pun tak tahu kenapa saya ketawa.
Baiklah semua. Kita dah dapat ikan kita. Sekarang, masa untuk masuk ke pulau, nyalakan api dan cari tahu sama ada tempat ni betul-betul berhantu atau tidak. Sekarang kita dah sampai ke pantai. Nampak memang hebat bro. Kita akan relax beberapa jam. Nyalakan api untuk masak, makan ikan tu dan bersiap untuk malam nanti. Oh, tengok tu Kapten. Bagi aku kerja ni. Aduh bro. Kau bergurau ke? Itu Nautilus yang terdampar di tepi pantai. Fosil lama yang besar. Tempat ni memang rasa tak kena. Masa kita sampai tadi, memang ada aura pelik kat sini. Dan hakikatnya, cuma askar je yang tinggal kat sini. Memang sangat pelik. Aku tak tahu apa yang kita akan jumpa sepanjang malam ni. Tapi aku dah rasa macam tak sedap hati. Susah nak gambarkan. Jantung aku berdegap laju sangat. Itu pangkalan tentera kat belakang aku tu. Tengah kutip banyak kayu dalam semak ni. Letak dalam, lepas tu kita boleh cuba dapatkan percikan api. Baiklah, kita ada ikan job yang cantik yang kita tembak tadi. Antara ikan yang paling saya suka makan di seluruh lautan. Saya ada besi dan batu api saya. Saya akan nyalakan api ni dan kita akan mula masak ikan kita. Baiklah, kita berjaya. Ya. Oh Tuhan, ikan job. Ia sedang dimasak atas bara. Aduh, benda tu membakar saya. Sejujurnya kawan-kawan, tiada yang lebih baik daripada ikan segar dimasak atas api waktu matahari terbenam. Saya telah menyelam sepanjang hari dan saya tak sabar nak makan ini. Masa untuk bersihkan ikan ni. Saya akan jalankan pisau saya dari lubang duburnya sampai ke kepalanya. Tengok, kita dah belah ikannya. Oh, perut dia penuh. Dia sedang makan sesuatu. Potong besar macam tu dan buang semuanya. Tapi itu adalah rongga perut dia di situ. Ada sesuatu di dalamnya. Jom kita tengok. Wah bro. Tengok tu. Anak ikan trigger kecil yang dia makan. Ikan leather jacket kecil. Memang luar biasa. Baiklah, saya cuba jalankan pisau saya sedekat mungkin dengan tulang belakang tu. Dan apa yang saya cuba buat ialah membelah isi ikan ini supaya terbuka. Korang boleh nampak kat situ. Kita dah belah ikan kita sampai terbuka. Itu dah sedia untuk terus dimasak. Itu memang macam sepinggan besar daging. Dan itulah yang kita akan letak atas api. Saya akan masuk ke dalam semak dan bina rak yang kita boleh letak ikan kita. Semua orang suka rak yang bagus. Baiklah korang, kita dah ada api yang sedang menyala sekarang. Saya dah letak 4 batang kayu keliling api. Apa yang kita akan buat ialah bina rak yang elok supaya kita boleh letak ikan kita terus di atasnya. Saya akan letak bahagian kulit menghadap ke bawah, macam ni. Dan ia akan masak perlahan-lahan. Sebab saya buat macam ni, korang, ialah kerana ia sebenarnya membolehkan isi ikan terbuka. Daripada biarkan kulit tu lindungi isi ikan, sekarang ia terdedah sepenuhnya. Jadi ia sepatutnya masak dengan cepat. Oh, dia nampak hebat. Serius, saya dah menyelam sepanjang hari korang. Dan saya memang sangat lapar sekarang. Perkara terakhir yang saya rasa nak buat ialah bertahan hidup di pulau ni dengan hantu-hantu yang kacau saya sepanjang malam, tapi kita tetap hadap juga. Ia memang cerita yang agak gila bila fikirkan orang dulu pernah tinggal di sini. Dan disebabkan saya rasa cara mereka uruskan mayat yang tak betul, mereka akhirnya buat keputusan untuk tinggalkan tempat ni. Saya dah diberitahu oleh beberapa orang di Tanah Besar supaya jangan datang ke sini langsung. Kita akan tengok bila matahari terbenam nanti sama ada tempat ni betul-betul seram atau tidak. Saya rasa macam ada perasaan pelik dan tak sedap hati sekarang ni. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kena tentang tempat ni. Tempat ni memang terasa berat. Ia satu perasaan yang berat dan saya sendiri tak tahu nak fikir atau buat apa tentangnya. Tapi bila malam makin berlalu, saya akan beritahu korang dengan jujur apa yang saya rasa. Baiklah semua, ikan kita dah masak lebih kurang 30 minit sekarang. Kita akan angkat ikan tu dari rak bakar. Oh tidak. Nampak memang hebat bro. Baiklah, kita akan bawa ini ke tepi air. Hari ini memang panjang kita menyelam dan saya tak sabar nak makan ni. Jom kita cuba tengok daging tu. Memang tak boleh percaya bro. Korang boleh nampak matahari tengah terbenam kat ufuk sana. Saya nak makan hidangan ni, nikmati dan bersedia untuk malam nanti. Jom Kapten, mari makan sekali. Bagus tu. Baiklah, sedap kan? Ikan jap hijau memang sentiasa kena pada selera. Kalau jadi apa-apa malam ni, pastikan kau sediakan bot, okey? Ya, okey. Okey. Matahari dah terbenam kat situ. Kita ada sisa-sisa cahaya terakhir. Kita kena fikir kat mana kita nak tidur malam ni kat pulau ni. Cuaca pun cantik, jadi tak payah risau pasal hujan. Itu satu benda yang bagus. Baiklah, inilah tempat kita bermalam malam ni. Aku nak pergi kutip lagi sikit kayu api dan pastikan kita ada api yang elok menyala. Baiklah, matahari dah mula terbenam di ufuk sana. Suasana memang best sekarang. Aku tak tahu tempatnya berhantu ke tak korang. Aku pun tak pasti aku percaya benda-benda macam tu. Kalau jadi apa-apa pelik, aku akan bagi tahu korang. Aku nak tunjuk kat korang kat mana aku plan nak tidur malam ni. Dekat dalam semak ni, ada satu tempat yang jelas-jelas askar dah buat. Macam tempat lepak kecil. Dan inilah tempat yang aku fikir nak tidur. Korang boleh je lepak kat sini untuk malam ni. Sebenarnya tak teruk sangat pun.
Aku tunjuk kat korang pemandangan yang aku dapat. Tengok ni. Dan aku akan relax kat sini je. Aku sangat penat. Mungkin sekarang dah pukul 8 malam. Dah gelap lebih kurang sejam setengah dan semuanya nampak baik-baik saja. Tak ada apa-apa yang pelik berlaku langsung. Aku cuma bersantai dalam pondok kecil kita. Jadi, harap-harap insya-Allah semuanya terus berjalan macam ni. Apa benda tadi tu, bro? Aku betul-betul dengar sesuatu kat semak tadi. Aku tak main-main. Kau pasti ke? Ya bro, sumpah. Aku pun tak nampak apa-apa. Tak ada apa-apa bro. Aku tak pasti sama ada binatang ke apa kat sini. Ada sesuatu kat atas ni. Macam aku dengar bunyi kat semak ni tadi. Aku tak tahu sama ada aku berhayal sekarang atau apa yang berlaku. Tapi aku dengar sesuatu kat sini. Aku tak tahu sama ada aku berhayal bro. Kejap. Apa tadi tu, bro? Kejap, bunyi apa tadi tu? Itu memang pelik bro. Jom pergi. Kejap, ambil beg kau, ambil balik. Kita nak pergi ke? Bro, mana Kapten? Dia ada atas bot bro. Kau boleh tidur atas bot. Jom, jangan buang masa. Kejap, semua barang dah ambil ke? Aku tak pernah rasa macam tu sebelum ni. Seluruh badan aku tiba-tiba rasa sejuk, bulu roma meremang dan aku rasa seram sejuk bro. Dan jantung aku berdegup kencang gila. Jom. Bro, kita kena kejutkan Kapten. Ya, tak kisahlah bro. Aku tak peduli. Kita bawa dia keluar dari sini. Jom. Jom. Bro, seronok gila dapat naik boot ni. Oh, cool, bro.